Dekat Wang Krubong tu baru-baru ni tengok Airbnb dah sapu semua dah peniaga-peniaga tepi jalan yang tinggalkan barang-barang dia. Nak bagi tahu dekat Wang Krubong ni juga ada BBQ Chicken. Kedai dia dalam dah baru. Lepas tu ramai ingat yang kat sini makan mahal. Mana ada mahal ni? Tengok ni, chicken and rice mix and match RM17. Lepas tu pilihan ayam dia, side dish dia semua boleh dipilih. BBQ Chicken ni dekat Korea punyalah famous. Brand ni dah 30 tahun dah. Lepas tu menu-menu dia semua dia dah improvisekan dah. Mengikut apa yang peminat-peminat dia minta. Dan menu baru dia yang ni memang kau kena try. Roast tteokbokki. Dia jenis cheese penuh macam ni, manis-manis macam ni lah. Kalau yang suka makanan Korea, tak suka pedas, suka manis-manis, boleh try. Kalau ayam dia pula ada jenis boneless. Dia ada 11 jenis menu tau. Antara yang famous dia yang ni lah, dia datang dengan sos putih. Atau boleh try ayam goreng yang penuh dengan powder cheese. Ni cheesing chicken. Masih ada juga ayam goreng dengan sos Korea. Macam-macam menu-menu yang best lagi. Yang ni pun satu menu baru juga. Burger. Yang ni set lah, siap dengan air. Ayam dia pula ada 3 jenis sos. Yang ni samjang lah. Dia datang sekali dengan fries, datang dengan air. Kalau air-air lain macam coconut slash latte ni korang boleh try. Atau kalau tak nak non coffee, ada air coklat, ada air buah juga. Yang ni halal pun ada tau. Boleh datang dekat BBQ Chicken Krubong. Hari-hari buka 11 pagi sampai 10 malam.